dari perjalanan kita. Di Sunrise, perjalanan kita ke Cappadocia. Nampak belah kiri Sebelah kiri nampak matahari naik. So lebih kurang 1.5 jam sampai ke Cappadocia. Kami dari Istanbul ni. Dari Istanbul tadi pukul 8 malam Pukul 8 malam Berhenti dekat Ankara. kita jangka sampai ke Cappadocia pukul 7 pagi 7 pagi Dah lah. singgah. So kita akan singgah di Tasik Garam. Orang kata Tasik Garam cantik. Nampak signboard. So nak dapat kesihir SAE. Okay. Akhirnya saya sampai di Tasik Tuzgolu, Tasik Garam di dalam perjalanan nak menuju ke Cappadocia. Daripada sini nak sampai ke Cappadocia lebih kurang sejam lagi. So kali ni kita pergi sendiri DIY. Dia minta pemandu transport kita singgah Tasik Golu. Jom kita tengok depan sana tu, tengok. apa yang ada di Tasik Golu. Katanya Tasik berwarna merah, warna pink macam Tasik Garam Bukit lah. Terus Golu. Hiasan gambar. Apa tu, diikat-ikat je tu. Ikatlah bagi hiasan lah tu. Dia masuk dalam, masuk celah. Cepat, abang pergi belakang masuk celah. Cak sikit, cak. Okey, senyum. Jom. Apa ni hitam? Ni dia Tasik Garam seluasnya. Tapi nampak di sana nampak warna pink Ada dah kering tau. Kalau rasa mesti masin. Wih, tengok. Lembut tak? Dia bijak. Rasa sikit, rasa tak? Macam tak nak rasa. Garam lah. Nah, masin. Masin ni. Kan masin, confirm masin. Ya. Ui, pink. Quiet that I can't explain. It's like the sun breaking through the rain, and I feel alive again. Yeah, yeah. There's something real when the noise fades out. Seperti rutin harian kita kena brisk walk. So hari ni sahaja aku brisk walk di Tasik Garam, Tuzgolu, Turki, kerana Allah Ta'ala.